Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini adalah bahagian A, peperiksaan asas takaful TBE, bab 9, iaitu bab yang terakhir dalam bahagian A. Okey, iaitu tajuk dia kawal selia kendiri industri. Okey, so apa yang dimaksudkan dengan kawal selia kendiri? Kita nak memahami kenapa kawal selia kendiri itu diperlukan dalam industri takaful ni. Kenapa? Kita nak menerangkan kaitan organisasi lain dalam menyokong usaha mengawal diri dan dalam pembangunan dan penyediaan perkhidmatan. Maksudnya kita dalam menyediakan perkhidmatan, perniagaan ni semua ada kita panggil ni kawal selia kendiri lah gitu kan. So ada organisasi-organisasi yang terlibat dalam mengawal selia ni. Okey. So kenapa kawal selia kendiri diperlukan untuk industri takaful ni? Okey, dia diberi oleh kerajaan kepada tanggungjawab ni diberi oleh kerajaan kepada persatuan industri untuk mengawal ahli mereka dan garis panduan tertentu. Maksudnya dia nak kawal ahli-ahli dan juga ada garis panduan tertentu. Okey, dia diberi kuasa untuk menguatkuasakan peraturan yang dibentuk melalui perjanjian antara syarikat-syarikat lah untuk memastikan dia mengikut secara profesional. Kan, mesti secara profesional, tidak sebarangan. Persatuan ini berperanan sebagai platform untuk perundingan. Kalau ada apa-apa mereka nak berunding, nak menggubal balik, orang kata nak tambah baik dan sebagainya di antara industri dan bank negara. Okey, so sebab itulah perlu ada kawal selia ni. Okey, persatuan industri. Apakah persatuan yang terlibat dalam kawal selia kendiri industri takaful tadi? Apakah persatuan yang terlibat? So, ini adalah persatuan yang terlibat. So, kita go through satu persatu. Pertama, kawal selia kendiri industri. Yang pertama, keahlian pengendali takaful dan syarikat insurans. Okey, MTA, PIAM, LIAM. Kedua, persatuan perdagangan juga dibentuk dalam industri insurans dan takaful untuk melindungi dan memajukan kepentingan bersama ahli. NAMLIFA. Okey, organisasi profesional yang ditubuhkan untuk mempromosikan pembangunan pendidikan profesional. Yang ini under Malaysia Insurance Institute, under Institute, under IFIM, ada Islamic Financial Services Board. So semua ni ada ahli-ahli dia. Okey, so kita tengok MTA ditubuhkan pada 2003. Tujuan MTA ni adalah Persatuan Takaful Malaysia. So soalan ni sangat penting juga. Dia akan tulis poin-poin ni and then you pilih saja dia berkait dengan badan mana. Okey. So dia boleh mengelirukan, sebab tu kita kena faham dan jelas lah. Okey. MTA ni bertujuan dia mempromosikan, dia menjaga kepentingan para anggota serta mengawasi peraturan diri di dalam industri. Kan? Jadi dia bertujuan dia nak mempromosikan, dia menjaga kepentingan anggota. Mempromosi dan mewakili kepentingan syarikat anggota dan industri takaful. Okey. Syarikat-syarikat anggota ni yang jadi dia punya nilah apa kita panggil di bawah seliaan MTA lah, iaitu Company Insurance Takaful. Company Takaful. Kalau MTA under industri takaful. Dia bagi nasihat, bantuan, dia sebarkan maklumat berkaitan dengan syarikat-syarikat, dia kumpulkan maklumat, dia buat kaji selidik, statistik dan sebagainya. Dia menyebarluas maklumat yang berkaitan dengan syarikat-syarikat anggota. Maksudnya MTA ni dia ada peranan-peranan dia dan boleh baca peranan dia ni dan ingat kan, tolong ingat. Okey. Visi dan misi MTA ni. MTA ni visi dia keuntungan yang mampan dan pertumbuhan industri takaful di Malaysia. Dia nak untuk grow dan sustain. Sebuah industri yang dapat dipercayai dan diakui sebagai kontributor bagi masyarakat dan ekonomi. Contribute
bagi masyarakat dan ekonomi. Iklim kebijaksanaan ekonomi dan awal yang kondusif untuk pertumbuhan industri gemilang. Maksudnya dia punya visi itu untuk pertumbuhan badan perdagangan yang diakui sebagai penyedia kepimpinan aktif. Yang ini visi dengan misi lah, memberikan kepimpinan dalam isu-isu yang berkaitan dengan kekuatan dan imej kolektif industri. Mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh kerajaan. So, MTA ni penting peranan dia kepada industri takaful di Malaysia. Okey, kita pergi kepada Persatuan Insurans Hayat. Yang ini you all boleh baca direct sebab dia tak ada orang kata teknikal yang perlu difaham. So you all baca juga apa itu MTA, you all baca juga apa itu Persatuan Insurans Hayat Malaysia, iaitu LIAM. So apa fungsi dia, objektif LIAM ni? Meningkatkan pemahaman, memperluaskan pemasaran. So yang ini kita boleh baca direct saja. Okey. Kawal selia kendiri seterusnya iaitu PIAM. PIAM ni Persatuan Insurans Am Malaysia, PIAM, PIAM, adalah persatuan perdagangan nasional bagi semua syarikat insurans am dan reinsurance di Malaysia. Okey, kalau katakanlah kita ni ada kontrak insurans am ataupun general, so kita menjadi ahli PIAM. So apa objektif dia ni semua? Menyuarakan satu suara, mencipta persekitaran perniagaan, mempromosi, mendidik, meningkatkan keyakinan masyarakat, membentuk infrastruktur, meningkatkan profesionalisme, mengharmonikan pendekatan dan penyelesaian. Kalau ada apa-apa, tu tugas PIAM masing-masing. Okey, MIKBA pula buat apa? MIKBA adalah suara kolektif industri dalam isu-isu penting dalam bidang insurans maritim dan takaful. MIKBA ni untuk yang berkait dengan maritim. Badan kebangsaan bagi broker insurans dan takaful dan merupakan suara kolektif industri ni. Dia mewakili broker MIKBA ni. Okey, MIKBA menyediakan latihan, nasihat, teknikal dan sokongan perniagaan. Peranannya untuk meningkatkan status broker. MIKBA ni dia berkait dengan broker lah. Dan takaful dia berkait dengan broker. Senang nak ingat lah. MIKBA tu dia mau kepada jaga broker lah. Okey. Lembaga Perkhidmatan Kewangan Islam IFSB, organisasi yang terlibat dalam menetapkan standard operasi. Okey, mereka ni menetapkan standard operasi. Okey, ditubuhkan secara rasmi pada 3 November, operasi dia 10 Mac. IFSB ni dia menggalakkan pembangunan industri perkhidmatan keuangan Islam. Dia nak menggalakkan pembangunan industri perkhidmatan keuangan Islam. So IFSB agar dia apa ni patuhi syariah dan piawaian lah kan. So itu dia. Okey, MASB pula, Malaysian Accounting Standard Board. Ni MASB ni tugas dia untuk apa pula? Okey, dia nak tetapkan standard operasi untuk industri takaful ni. Ditubuhkan di bawah Akta Pelaporan Keuangan. Yayasan Pelaporan Keuangan YPK mempunyai fungsi menentukan mengeluar piawaian perakaunan. So berkait dengan akaun. Okey, ICFIN pula. Ni ICFIN ni famous lah. ICFIN ni sebuah institut yang dimiliki oleh industri yang melayani keperluan para pemegang kepentingan industri keuangan Islam dalam bidang perkembangan bakat dan perniagaan. Wih, panjang tu nak hafal tu. Okey, pergi ke objektif je. So soalan tu dia bagi point, dia suruh pilih lah. Ini berkait dengan yang mana. Okey, dia nak tanamkan nilai-nilai prinsip kewangan Islam, jadi platform untuk pengetahuan kepada pengetahuan dan kewangan Islam, rakan ilmu, memimpin inisiatif pembangunan dalam industri. Okey, MII pula buat apa? MII menyediakan kelayakan yang diiktiraf secara antarabangsa dalam bidang insurans, pengurusan risiko dan perancangan keuangan. MII ni dia sediakan kelayakan. Maksudnya dia menyediakan kos-kos untuk dapat certified dari MII industri
mempercepatkan renewal dan inovasi dalam industri, menyokong perkembangan profesionalism. Ada certified yang di apa ni orang kata yang dikeluarkan oleh MII supaya boleh jadi trainer dalam bidang takaful, insurans dan sebagainya, dan bidang keuangan, menggalakkan peningkatan piawai dan mempromosikan kemajuan pemikiran dan pemimpin. Okey, AMLA pula. AMLA ni Persatuan Penyelaras Kerugian Malaysia. Macam AMLA ni, kalau yang tadi tu anti money laundering kan? Yang ini Associate of Malaysian Loss Adjuster. AMLA yang ini pula adjuster. Adjuster ni maksudnya satu-satu kerugian tu bila adjuster datang dia tengok balik gini-gini, tak adalah sampai kena bayar 1 bilion, dia jadi kurang sikit sebab adjuster tu dia akan ambil kira pelbagai perkara. Okey, objektif utama persatuan adjuster ni menggalakkan struktur penyesuaian kerugian. Maksudnya kalau ada kerugian kalau ada losses ke, dia lah yang akan check balik. Dia menggalakkan dan mewakili kepentingan ahli yang berkaitan dengan Malaysia melalui segala cara dan kaedah yang konsisten. Bekerjasama dengan persatuan di tempat lain dekat dunia ni lah memperluaskan maklumat yang berkaitan dengan kepentingan ahli, bekerjasama dengan badan undang-undang persatuan atau badan yang seangkatan dengannya. AFA ni apa pula? AFA ni adalah Financial Advisors. AFA, Associate of Financial Advisors pula. Dia mencipta persekitaran profesional, kondusif, berdaya saing bagi syarikat keuangan berlesen. Menyediakan platform interaktif. Semua ahli syarikat ni, maksudnya dia sediakan platform. Dia menyediakan piawaian seragam. Dia tetapkan piawaian seragam untuk ahli, menjadikan platform bagi semua pihak berkepentingan dalam industri, sediakan platform untuk pendidikan dan awareness, gitu. Okey, MFPC merupakan badan pengawasliaan kendiri yang bertujuan untuk menggalakkan literasi keuangan. Okey, literasi keuangan meningkatkan profesionalism perancang keuangan melalui pendidikan dan latihan. Financial Planning Council ni dia berkait dengan perancangan keuangan, pendidikan dan latihan. Training lah. Training objektif dia untuk mengiktiraf perancangan keuangan, meningkatkan imej profesion, menetapkan piawaian, menyediakan pengawasliaan. Okey, you all. Dia ada tanya. Okey, kalau dia sebut fungsi. Fungsi ni lepas tu dia sebutlah berkait dengan perancangan keuangan. You kena alert dekat situ. Kalau financial planning, MFPC. Tadi dia cakap objektif sekian 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 merujuk kepada apa? Yang tadi you all kena bacalah buku teks ni untuk topik ni. Okey. Untuk bab kawaselia ni dia direct saja topik ni tau. Direct tu maksudnya bila kita baca tentang objektif peranan dia, kita boleh faham dekat situ dan kita boleh jawablah ada satu dua soalan dalam topik ni dalam TBE. Sebab TBE objektif saja. So penting kalau kita salah pilih sangatlah rugi markah tu. Okey, so itu saja dari saya untuk bab 9 ini. So you all kena refer buku teks dan baca juga untuk orang kata lebih faham setiap peranan dan objektif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.